Assalamualaikum. Hai, apa khabar anak-anak tahun 6? Bertemu lagi kita untuk video sini. Okey, kali ni kita nak buat projek pada unit yang pertama, gambaran minda. Kita nak menyambung tugasan. Okey, kalau sebelum ni kita buat pada tajuk tertingkat fokus, kita buat untuk pemandangan di luar bilik darjah. Okey, kali ni kita nak buat menggunakan bahan bercetak seperti mana yang ada dalam buku teks. Dah bersedia? Jom kita belajar. Para bahan yang perlukan kertas lukisan, bahan bercetak, kertas warna untuk kita buat tertingkat fokus, kemudian pensel untuk melakar, gunting untuk memotong, gam, pembaris dan juga pensel warna. Okey, dah bersedia. Jom kita berkarya. Okey, langkah pertama kita lipat dua kertas warna ni yang kita dah siap ukur ukurannya lebih kurang 14 kali 18. Okey, untuk bahagian tertingkap dekat dalam tu, tertingkap fokus tu, cikgu ukur 2 cm 2 cm daripada tepi. Kemudian kita potong bahagian dalam. Yang ni kita gunakan gunting saja sebab kita gunakan teknik lipat dan gunting. Mudah je anak-anak boleh tengok macam mana proses cikgu buat tertingkat fokus menggunakan kertas warna sahaja. Tak perlu guna kertas tebal, kertas nipis pun boleh. Okey, dah siap potong ni nanti. Dah nampak bentuk tertingkat fokus tu. Kita ambil gam, kita tampal saja mana-mana bahagian yang kita pilih untuk kita buat lukisan. Okey, teknik tertingkat fokus ni hanya sesuai untuk kita gunakan pada bahan bercetak. Tapi kalau kita nak buat, kita nak lukis di luar, untuk kita lukis pemandangan dan sebagainya, tak sesuai lah sebab kertas ni nipis. Jadi bila kita pegang dia akan jatuh. Okey, nampak tu. Kita pilih bahagian yang kita nak lukis, kemudian kita lekatkan sajalah. Dah dapat bahagian yang kita nak lukis ni, apa lagi? Kita keluarkan media kering kita seperti pensel warna, crayon ataupun oil pastel. Jom kita melukis. Masa nak melukis ni kita buat lakaran dulu. Lakaran ni tak perlu kita tekan kuat-kuat kita buat slow-slow je supaya senang kita nak padam. Okey, kalau anak-anak mahir menggunakan tangan tu, boleh lukis terus guna tangan. Tapi kalau tak mahir, cikgu gunakan pembaris. Okey, kita gunakan pembaris lagi senang sebab kita nak buat garisan lurus, elok kita guna pembaris. Tapi kalau kamu dah mahir, dah pro, pakai tangan je buat garisan kan, tak perlu pembaris. Macam ni cikgu gunakan pembaris. Bukan apa, dia lebih mudah dan cepat. Semasa proses melakar ni, secara tak langsung kita dah menggunakan bahasa seni visual garisan bila kita hasilkan garisan lurus, garisan tebal, garisan nipis, dan nanti mungkin kita nak melukis pokok dan sebagainya, kita akan gunakan garisan melengkung, garisan selari, garisan silang pangkah, dan mungkin juga sedikit garisan berserabut. Okey, kamu perhatikan tengok macam mana cikgu buat. Cikgu cuba ikut seperti mana yang ada dalam bahan bercetak tu. Ini dipanggil teknik imitasi. Kita meniru gambar sebenar. Cuma gambar tu kecil, kita besarkan. Okey, kita ikutlah. Tak dapat 100% sama pun tak apa. Yang penting kita cuba buat dan kita faham bagaimana penggunaan tertingkat fokus. Maksudnya kita fokus pada sudut-sudut atau bahagian-bahagian tertentu untuk kita menghasilkan lukisan. Di sini kita terapkan satu lagi bahasa seni visual ataupun istilah seni yang mudah, iaitu kita buat imbangan. Contohnya bila cikgu nak melukis petak 4 segi tepat ni, kita dah gunakan imbangan simetri. Kita nak seimbangkan bahagian kiri dan bahagian kanan. Kat situ dah adanya satu bahasa seni visual. Dan lepas ni mungkin ada bahasa seni visual lain bila kita dah mula mewarna. Contohnya cikgu akan hasilkan jalinan tampak, bentuk ilusi, sebab karya kita ni bersifat 2 dimensi. Bila sebut lukisan, dia adalah orang kata karya, hasil karya bersifat 2 dimensi dan dia melibatkan banyak bahasa seni visual. Bentuk ilusi akan wujud bila mana kita menggunakan teknik lorekan pada kita punya karya ni. Bila kita gunakan pensel warna, kita buat lorekan pada kita punya objek, secara automatik dia akan menghasilkan bentuk ilusi dalam kita punya karya lukisan. Bagi kita yang kurang mahir, proses melakar ni akan ambil masa yang agak panjang dan lama lah. Jadi kita kena tekun dan bersabar. Tetapi tak apa, kemahiran melukis ni bukan senang. Kita kena selalu praktis. Untuk dapat yang terbaik, kita kena rajin-rajin melukis dan melakar lah.
pada proses melakar yang pertama ni, dia belum lagi menampakkan bentuk sesuatu objek tu. Kita lihat lebih kepada rupa sahaja. Tapi nanti bila kita mewarna, masa tu kita akan buat teknik lorekan, dan di situlah terhasilnya bentuk-bentuk ilusi tadi. Siap melakar dengan pensel ni, proses seterusnya kita keluarkan pensel warna untuk kita mewarna. Okey, kalau ada crayon ke oil pastel boleh juga kita gunakan mudah je. Mewarna ni kita cuba tiru seperti mana yang ada dalam bahan bercetak tu. Okey, kita tirulah, kalau dapat sebiji-sebiji lah, kalau tak dapat sebiji pun tak apa. Nampak seakan-akan sama pun dah kira okey sangat. Untuk proses mewarna ni, cikgu nak kongsilah satu tip lagi. Kita boleh mewarna kawasan yang luas dahulu, ataupun kita boleh memilih untuk mewarna kawasan yang sempit dahulu. Terpulang pada cita rasa masing-masing lah. Macam cikgu mewarna pada ruang yang lebih luas dahulu, pada dinding. Selepas ni cikgu akan pergi pada ruang-ruang yang lebih kecil atau yang ruang yang lebih sempit. Semasa proses mewarna ni, secara tak sedar kita dah terapkan satu lagi bahasa seni visual ataupun istilah seni lah, iaitu kontra. Prinsip rekaan kontra. Kontra ni maksudnya apa? Maksudnya yang berlawanan, yang bertentangan. Maksudnya ada unsur seni yang bertentangan. Contohnya warna ni paling jelas lah. Bila kita tahu ada warna yang cerah dengan warna yang gelap. Contohnya seperti warna merah dengan warna hijau, ataupun warna kuning dengan warna biru. Okey, kat situ wujudnya kesan kontra. Dia berlainan, berlawanan. Kesan kontra ni juga wujud pada garisan cikgu belum masukkan lagi penggunaan pen penanda atau marker pen. Nanti bila cikgu masukkan penggunaan pen dan pen penanda, kat situ wujudnya kontra pada garisan. Bila ada garisan tebal dan juga garisan nipis. Bila kamu perhatikan pokok bunga yang cikgu lukis pada dinding tu dan juga pokok kaktus, di situ wujudnya satu lagi bahasa seni yang dipanggil penegasan. Penegasan ni maksudnya apa? Yang nak ditonjolkan, yang nak ditampilkan yang lebih nampak jelas. Okay, kalau kita tengok pada dinding tu tadi, nampak pokok bunga yang tergantung dalam pasu tu di dinding tu, dia lebih menyerlah berbanding persekitaran yang lain. Okay, kat situ wujudnya penegasan. Okay, sekarang cikgu nak melakar bahagian bawah. Yang bahagian bawah ni cikgu tak detailkan sangat pun sebenarnya. Cikgu main lorek-lorek saja dengan pensel warna. Okey, nampak seakan-akan sama, dah kira okey lah tu. Ini cikgu buat. Kat sini nampak bentuk ilusi pada pasu. Cikgu lorek dengan pensel warna, jadi nampak bentuk-bentuk ilusi tadi. Okey, apa yang dikatakan bentuk ilusi? Bentuk ilusi ni wujud pada permukaan yang rata. Maksudnya kita boleh lihat tapi kita tak boleh pegang pun, kita tak boleh sentuh pun dengan kita tak boleh rasa dengan diri sentuh kita. Itu dikatakan bentuk ilusi tadi. Berbanding bentuk konkret. Bentuk konkret kita boleh pegang, kita boleh rasa. Contoh macam arca lah, arca stabile, arca mobile, ataupun macam origami. Sekarang cikgu beralih kepada satu lagi penggunaan media kering, iaitu pen dan juga pen penanda ataupun marker pen. Kat sini kita boleh nampak lah perbezaan jenis-jenis garisan itu tadi. Ada garisan tebal, garisan nipis. Okey, maka di situ boleh mewujudkan satu lagi bahasa seni visual, iaitu kepelbagaian. Maksud kepelbagaian ni apa? Pelbagai unsur seni yang diterapkan dalam karya. Mungkin dari segi saiznya, dari segi warnanya, dari segi ketebalannya. Okay, kat situ wujudnya kepelbagaian. Kalau kita tengok kat sini ada pelbagai unsur seni. Okey, ada pelbagai garisan, rupa dan warna. Alhamdulillah. Okey, karya lukisan cikgu ni dah siap. Terima kasih kepada semua yang menonton video ni daripada awal sehingga habis. Daripada video yang pertama dulu sehinggalah video yang keempat ni, daripada pengenalan, portfolio, kemudian tertingkap fokus, dan yang terbaru ni lukisan menggunakan bahan bercetak. Okey, terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi pada video akan datang dengan projek terbaru daripada Cikgu Syukri. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.